Perodua, oh Perodua. Kau tengah buat apa ni Perodua? Macam tak jujur dengan customer kamu? Okey, kamu kata kereta ni 80,000 dan 80,000 ni adalah kereta mampu milik untuk kereta EV. Alright, tapi bateri tak termasuk. Why? Untuk yang tidak tahu, baru-baru ini Perodua telah mengeluarkan satu kereta EV baru ya, namanya QVE. Dan kereta ini adalah mampu milik dikatanya dan dia tak termasuk dengan bateri. Harga kereta 80,000, tapi bateri tu kena bayar bulanan RM275 untuk 9 tahun. Dan bateri penuh harganya dekat-dekat dengan 30,000. Jadi harga jumlah kereta itu adalah 110,000. Okey, tapi untuk consumer yang belikan kereta itu, kalau mereka bulan-bulan tak bayar, okey, untuk bateri ini, kereta tu tak boleh start langsung. Why? Alasan yang digunakan oleh Perodua untuk bateri saver ini adalah kalau bateri punya kesihatan tu telah diturun, macam dah degrade ya, nanti dia boleh tukarkan bateri itu dengan percuma. Sebab kamu bayar saver kan, kalau ada masalah dia akan tukarkan. Kalau Perodua boleh buat perkara-perkara macam tu, apa kata kau terus keluarkan kerusi terus? Jangan letakkan Android player ke, any kamera ke, jadilah harga kereta tu lagi murah. Why don't buat macam tu? Daripada saver kereta ni, kalau tak bayar sewa untuk kar bateri, nanti kereta tak boleh start. Why? Jadi pada pandangan saya, kalau saya boleh pilih antara Perodua dengan Proton, saya akan pilih Proton. Harga pun RM56,000 daripada RM80,000. Ini dapat bateri. Daripada ini, bayaran bulanan RM275 sewa bateri. Saya tak tahulah apa Perodua tengah fikir ni. Siapa nak beli kalau nak bayar sewa setiap bulan? Dah lah nak bayar bank, nak bayar Proton lagi sewa. Kenapa? Jadi apa pandangan kamu semua? Setuju tak dengan cara Perodua buat macam ni? Kalau kamu setuju dengan saya, tolong like, komen dan repost. Take care. Bye.